Penubuhan Akademi Seni Media Islam atau ASMI merupakan satu visi besar TV Hijrah untuk menjadikan pusat cemerlangan dalam melahirkan bakat-bakat media yang bukan sahaja mahir dari sudut teknikal tapi juga kental dari sudut TV Islam. Kita sedar bahawa dunia penyiaran hari ini untuk satu revolusi bukan di mana kandungan yang dihasilkan mestilah mampu menjadi ejen perubahan kepada masyarakat. Modul yang dibakar dilancarkan hari ini yang bertajuk Dakwah, Media dan Seni, pendekatan bersepadu berlandaskan Islam adalah kolaborasi erat bersama pihak USIM. Modul ini dirangka khusus untuk menangani cabaran komunikasi kontemporari yang semakin kompleks. Saya difahamkan bahawa sekitar 80 orang dari seluruh Malaysia menyertai bengkel pada hari ini. Ini adalah satu permulaan yang sangat baik. Saya berharap penyertaan ini bukan sekadar menjadi satu program, tetapi menjadi titik tolak kepada pembinaan satu generasi baharu pendakwah media yang bukan sahaja petah berbicara, tetapi juga celik media, memahami audiens, menguasai platform dan tetap teguh dengan prinsip Islam. Akhirnya, sekali lagi saya ingin merakamkan penghargaan dan mengucapkan syabas kepada USIM dan TV Al-Hijrah atas usaha yang amat bermakna ini. Semoga modul ini menjadi satu platform yang mampu melahirkan lebih ramai penggerak dakwah yang berwibawa, berhemah dan bersedia mendepani cabaran zaman. Sidang hadirin sekalian, saya melihat ASMI ataupun Akademi Seni Media Islam sebagai sebuah institusi yang mempunyai potensi besar untuk menjadi pusat kecemerlangan, Center of Excellence kepada penyiaran Islam di rantau ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, saya dengan sukacitanya merasmikan buku modul dan kursus Akademi Seni Media Islam